Bila owner homestay letak sofa putih, kita rasa bangga. Nampak bersih, nampak mahal, nampak estetik macam hotel 5 star. Tapi, semua rasa bangga tu hilang bila tetamu datang bawa anak kecil. Baru 5 minit check-in, kita dah dengar bunyi biskut jatuh, air tumpah dan tapak tangan penuh coklat singgah dekat sofa putih yang suci. Dalam hati kita terus penuh syahdu tanpa lagu. Sofa putih pun berubah rupa jadi lukisan moden abstrak. Kita tengok Stain, Stain tengok kita, dua-dua pasrah. Sejak hari tu, kita buat keputusan besar. Sofa putih untuk gambar sahaja, bukan untuk homestay. Pilih warna gelap, pilih material senang cuci dan sediakan throw blanket. Pengajarannya, estetik memang penting, tapi ketenangan jiwa lagi penting.